bosku. Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya, Nick Raizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Ok guys, dalam video kali ni saya akan review kat hampa sebuah middleweight sport bike 500cc keluaran daripada CF Moto, iaitu CF Moto 500SR VOOM. Jadi kalau anda nak tahu apa yang menarik pasal motor ni, jom saya tunjuk kat hampa. Let's go! Ok guys, jadi inilah dia CF Moto 500SR VOOM. Tapi sebelum kita nak review motor ni, saya nak share sikit kat hampa. Macam inilah keadaan interior studio saya. Ok, buat masa ni macam ni lah. Ok, simple je. Ni pun tak siap lagi, baru orang kata first step lah. So dekat tengah ni mungkin saya nak letak macam fluted wall panel tu. Ok, supaya nampak lebih cantik dan lebih menarik lah. Pada masa yang sama dia akan kurangkan sikit bunyi gemar tu. Sini satu, dengan dekat sinilah. Lighting semua okey dah. Ada extra lighting kat sini. Tu pun nanti ni belah kanan lah. Nanti saya akan beli satu lagi, pacak dekat belah sini pula. Tapi nak letak depan tu takut sempit kan saya nak lalu. Mungkin saya akan pacak belakang sikit lah. Tapi lampu pun beli kat Shopee je. Belah atas pun ada lampu. Memang banyak, memang penuh dah. So hopefully untuk lighting tak ada masalah lah. Video kali ni orang kata dia punya format tu berbeza lah. Ada certain scene yang akan dibuat di luar studio dan certain scene akan dibuat di dalam studio, untuk memudahkan saya punya kerja lah. Okay? Jadi saya perlukan hampa punya feedback, hampa punya input. Okay? So kalau hampa rasa macam ok ke tak ok ke, anda kata ada sebarang kekurangan, hampa komen je dalam video ni. Alright? So motor ni kalau kita tengok dia punya design, okay, sekali pandang sekali imbas lah. Memang seakan-akan macam CF Moto Papio X01, okay, yang 125cc tu memang hampir sama lah. Tapi orang kata yang ni yang upgraded version lah. Okay? Papio versi yang cc lebih besar. Jadi CF Moto 500SR VOOM ni dia adalah orang kata middleweight sport bike yang berkonsepkan modern retro. Okay? Dia gabungkan antara retro dan juga modern lah. Design dia kalau kita tengok, ada certain parts tu nampak lebih kepada retro dan certain tu lebih kepada modern lah. Especially dia punya jajan. Enjin dia bersesaran 499cc, 4 stroke, 4 silinder, 16 valve, dual overhead cam. Lepas tu motor ni dia menggunakan fuel injection dan juga liquid cool. Motor ni dia ada 6 gear dan dibekalkan dengan assist and slipper clutch. Motor ni juga dilengkapi dengan clutchless upshifter, ataupun quick shifter lah senang cerita. Tapi quick shifter dia ni dia support upshift sahaja. Enjin dia pula mampu untuk menghasilkan 77.8 horsepower pada 12,500 rpm dan juga 49 Nm of torque pada 10,000 rpm. Macam inilah rupa dia dari pandangan atas. Okay, ni dia punya side mirror, handlebar apa semualah. Alright. Okay, first sekali untuk side mirror dia, nampak dia pakai side mirror jenis bar and mount ni. Okay, dia mount dekat hujung balancer ni, kiri pun sama, kanan pun samalah. Dan dia pakai side mirror jenis bulat. Okay, supaya nampak lebih kata konsep retro lah kan. Yang kedua, bila hampa beli motor ni, hampa akan dapat siap-siap steering damper ni. Nampak? Steering damper daripada brand CF Moto sendiri. Dan steering damper ni adjustable. Hampa boleh adjust dia punya keras lembut apa semua. So untuk adjust dia, kalau kita pusing belah kanan ni, belah arah jam ataupun clockwise, untuk ketatkan dia lah. Okay, untuk ketatkan dia, kalau kita nak bagi longgar, kita pusing lawat arah jam ataupun anti clockwise. Okay. So macam saya, kalau untuk line corner apa semua, saya suka bagi lembut supaya lebih senang nak kontrol, lebih lincah lah. Tapi kalau untuk
nak test top speed kat atas highway apa semua kan, nak lock throttle, memang saya akan bagi keras sikit lah supaya lebih stable bila tengah bawa laju tu. Okay, then macam boleh nampak motor ni dia masih menggunakan kunci lagi. Jadi cara nak start dia macam biasa, masuk kunci kat sini. Okay, pusing kunci ke kanan. Penemeter pun akan menyala. Okay, lampu pun akan menyala. Nampak? Lampu pun menyala. Then cara nak start dia macam biasa, tekan je lah ignition switch ataupun starter. Cumanya macam sekarang ni kan kita ada dekat indoor kan, dalam studio pun tak besar mana. Motor ni pula 4 silinder tau. Jadi sekejap lagi bila saya start enjin, memang akan bunyi kau lah, akan bunyi bising lah, akan bunyi terkepung sikit. Jadi untuk kita test dia punya sound dengan lebih jelas, saya akan buat outdoor lah. Okay, kita rem apa semua kita akan buat dekat luar. Okay, start enjin dulu. Okay, so macam inilah bunyi dia bila dalam keadaan idle. Ini pula bunyi dari bahagian exhaust ataupun muffler. So macam boleh nampak motor ni dia menggunakan dual exhaust. Okay, kiri kanan ada. Sekarang kita try rem sikit. Padu bosku. Okay, so untuk nak tutup enjin hampa ada dua cara. Okay, satu hampa boleh tutup menggunakan killer switch ni macam saya buat tadi. Satu lagi hampa boleh tutup direct menggunakan kunci lah. Alright, seterusnya kita akan tengok dia punya switch dulu. Switch sebelah kiri ni dulu. Okay, first kali ni dia punya switch lampu lah. Okay, macam sekarang ni tengah low beam. Kalau hampa tolak ke depan, dia akan jadi high beam. Nampak? Low beam, high beam. Okay, lepas tu kalau hampa tekan je, kalau hampa tekan macam ni, dia akan jadi passing light lah. Okay, dia akan jadi passing light untuk apa nak alert kenderaan kat depan. Okay, then dekat sini ada button ni, TC ni yang bermaksud traction control lah. Okay, kalau kita tekan sekali, dia akan ubah dia punya mode. Saya adjust dulu kamera ni. Okay, tengok macam sekarang ni TC1, tekan sekali TC2. Dia ada dua mode traction control. So hampa boleh pilih hampa nak dia sensitif macam mana lah. Macam saya biar TC1 je. Okay, then kalau kita tekan dan hold lama-lama, dia akan disable traction control. Nampak dia off. Yang ni kalau untuk off traction control. Nak on balik, hampa tekan dan hold lama-lama je. Okay, dia dah enable balik traction control. Seterusnya macam kat sini hampa boleh nampak ada banyak button lah. Okay, atas, bawah, back, set apa semua. Yang ni semua kita akan guna untuk masuk dekat setting ni lah, main menu dekat pedometer ni. Okay, lepas tu yang ni dia punya signal kiri. Okay, signal kanan. Alright, dia punya button signal memang terasa agak premium lah, sebab dia tak rasa macam plastik murah tau. Dia bila hampa tolak ni, dia macam sikit lah. Dia rasa agak padat dan solid lah. Okay, lepas tu yang dekat bawah ni button horn. Okay, then ni pula dia punya button hazard light switch ataupun double signal. Okay, sama juga, memang terasa sangat solid dan premium. Hampa tekan sikit je untuk enable dan disable dia lah. Dan yang ni killer switch dengan ignition switch lah dia sekali. Okay, button FN ni kalau kita tekan, dia untuk hampa nak control hampa punya volume tau. Sebab pedometer ni dia boleh connect dengan hampa punya smartphone melalui CF Moto Ride app. So daripada situ hampa boleh monitor lah hampa punya notification, music, lepas tu navigation, semua hampa boleh control. FN ni untuk control dia punya volume lah. Kalau kita tekan ni, nampak? Dia akan keluar volume punya, untuk adjust volume tu lah. Untuk pedometer pula dia pakai jenis TFT LCD full color yang bersaiz 5 inci. Memang cukup besar dan memang sangat cantik lah. Dia punya display pun macam-macam dekat sini. First kali kalau kita tengok ada ni temperature, ada jam, ada RPM kat sini. Lepas tu ni speedometer lah. Speedometer yang ni dia macam graph tau. Bila kita rem dia akan keluar macam graph, live graph kat sini, dia akan bergerak lah. Lepas tu ada ni lah, kalau side stand dia keluar indicator kat sini. Ada odometer, ada fuel gauge, then ada gear indicator, temperature. Ni dia estimate lah hampa punya fuel tank ni boleh tahan ataupun boleh pergi berapa jauh. Okay, ni yang TCS tadi, hampa enable ke ataupun mode berapa semua dia akan tunjuk. Quick shifter pun dia akan tunjuk on ke off.
Kalau nak off pun boleh tau. Sekejap lagi saya akan tunjuk lah dekat dia punya, bila kita masuk main menu sekejap lagi. Dan motor ni juga dia ada TPMS ataupun Tire Pressure Monitoring System. Okay, ni untuk tayar depan, ni untuk tayar belakang lah. Kalau angin terlebih ke terkurang, dia akan menyala warna merah. Okay, sekarang kita akan tengok dia punya main menu. So kalau nak control apa semua kat sini lah. Okay, set untuk masuk menu, back untuk nak back. Ni atas bawah lah macam biasa. So kita tekan button set ni. Okay, dia masuk lah main menu. Lepas tu kat sini macam biasa lah. Yang ni kalau hampa masuk ni, dia adalah information, tak ada apalah. Ini TCS. Yang ni ESS ataupun Emergency Stop Signal. Kalau kita break emergency, dia akan menyala hazard light untuk bagi alert kepada kenderaan dekat belakang lah. Okay, then yang ni quick shifter. Alright, upshift alert ni kita boleh set lah berapa ribu RPM dia akan trigger lampu untuk membantu kita lah, untuk kita monitor masa untuk cungkil lah, macam tu. Okay, so ni tak ada apa lah, kita back balik. Yang ni kalau kita dah set dengan phone lah, kalau kita dah connect dengan phone melalui CF Moto Ride app tu, hampa boleh tengok lah apa yang patut. Lepas tu music pun ada. Yang ni kalau hampa scan ni, dia akan bawa hampa pergi dekat tu lah, CF Moto Ride app tu. Hampa boleh monitor macam-macam daripada situ. Yang ni pula dia punya system settings. Okay, ada device connection, buat apa boleh connect dengan phone, intercom pun boleh tau. Okay, helmet pun boleh. Lepas tu ni tak ada apa lah, information 1, information 2. Yang ni untuk hampa nak information apa yang hampa nak display. Okay, ni auto brightness, saya biar on je. Unit hampa boleh pilih sama ada, nampak ni, kmh ke, temperature hampa nak celsius ke apa ke, pressure hampa nak kPa ke, PSI, semua boleh je lah. Okay, dan yang terakhir ni time, hampa boleh pilih nak 12 jam ke 24 jam. Lepas tu language, dengan sistem update language tak payah kacau lah. Sekejap lagi tukar bahasa lain, saya tak faham nanti. Okay, tu je. Mula-mula bila hampa on kunci, dia akan menyala lampu macam ni. Okay, dia akan menyala DRL. Siap ada pattern lagi. Okay, lepas tu lampu low beam pun akan menyala lah. Kalau kita tekan dia punya high beam, ni high beam dia. Okay, low beam, high beam. Okay, then kalau kita tekan dia punya signal, dia akan jadi macam ni. Ni pula lampu belakang dia. Cuma kalau dalam kamera hampa akan nampak lampu dia ni macam tengah berkelip-kelip kan. Tapi kalau kita tengok depan mata, elok je lah, dia stay elok je. Okay, kalau kita tekan brake, dia akan jadi macam ni. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Lepas tu ni dia punya signal lah. Lampu dia fully LED. Ni clutch lever dia. Okay, clutch lever dia adjustable lah. Hampa boleh adjust dia punya sensitivity. Untuk brake lever pun sama juga. Untuk brake depan ni nampak pun adjustable juga. Dan side mirror dia ni hampa boleh lipat tau. Nampak. So kalau hampa lalu dekat jalan yang traffic jam kan, banyak kereta, jalan-jalan sempit apa semua, tak orang bagi kena, tak orang bagi berlaga dengan side mirror kereta lain, hampa boleh lipat macam ni. Macam ni lah rupa dia dari pandangan depan. Okay, kita akan tengok dari bahagian atas dulu. So ni dia punya windshield lah. Windshield dia cukup lebar, cumanya dia tak terlalu tinggi sangat. Alright, lepas tu dia ada lubang kat sini. Okay, untuk bahagian depan ni pula, ni dia punya lampu DRL. Okay, lampu besar dia bawah ni tau. Bukan kat tengah ni. Mula-mula saya ingat lampu dia dua kat sini. So ini adalah lubang angin, ataupun orang panggil air duct lah. Jadi dekat sini angin akan masuk. Okay, dia masuk, dia pergi kat sini. Saya rasa untuk membantu sistem penyejukan lah. Macam tu lah saya rasa lah. Dan kat sini nampak ni, siap ada dengan winglet apa semua kan. Jadi motor ni memang kena lah. Dia punya design tu memang betul-betul dia gabungkan antara design retro dan juga design modern. Untuk suspension depan dia menggunakan upside down fork. Okay, lepas tu dia punya diameter dia 41mm. Dan untuk brake caliper dia pakai 4 port lah, daripada brand CF Moto sendiri. Lepas tu disc brake dia pakai double disc. Disc brake dia ni diameter dia 300mm. So mana kata disc dia kiri dan kanan. Brake caliper pun 4 port kiri dan kanan lah. Dan sistem brake dia ni dilengkapi dengan dual channel ABS, iaitu di bahagian depan dan juga di bahagian belakang.
Lepas tu upside down fork dia ni adjustable tau. Hampa boleh adjust dia punya compression ataupun dia punya tension. Tapi tension ni ramai yang panggil preload lah. Rim depan dia saiz 17 inci, tayar depan dia pula saiz 120/70. Rim belakang dia pun saiz 17 inci, tayar belakang dia pula saiz 160/60. Brake belakang pula dia pakai single disc, diameter dia 220mm, ada ABS juga dan juga brake caliper 1 piston. Dia punya dual exhaust ni memang nampak garang gila weh, serius. Daripada depan tu kan, depan dia kan 4 silinder kan, so ada 4 batang manifold kat depan tu, dia mai kat sini, dia join jadi satu, lepas tu dia pecah balik kepada dua. Dua-dua function lah. Untuk suspension belakang dia menggunakan monoshock, dan monoshock ni adjustable untuk preload. Fuel tank dia pula berkapasiti 15.5 liter. Memang cukup besar lah untuk sebuah motor sport bike 500cc. Cara nak isi minyak macam biasa lah, hampa buka cover ni, lepas tu masukkan kunci, pusing kunci ke kanan, lepas tu hampa angkat je lah. Okay. So lepas dah settle isi minyak apa semua, hampa tutup, tekan je, cabut kunci, tutup balik cover ni. Tak cukup dengan tu, motor ni juga dilengkapi dengan USB charging port. Okay. Dia ada dua tau, USB Type A dan juga USB Type C. Ni sprocket dia. Sprocket dia pakai saiz 45. Lepas tu dekat sini pula ada quick shifter. Cumanya disebabkan motor ni masih menggunakan throttle cable, dia tak pakai ride by wire, jadi quick shifter dia cuma mampu untuk support upshift sahaja. Seterusnya kita akan tengok dia punya seat pula. Okay, kita tengok daripada atas dulu. Okay, macam ni lah rupa seat dia. Alright. Dia punya kain ni macam biasalah, jenis kain kasak ni. Okay. Dia punya span, jom kita rasa tengok. Okay, agak lembut lah. Span dia macam lembut juga dan agak tebal untuk rider lah. Sebab selalunya kalau untuk motor sport bike ni, seat macam ni kira consider selesa dah lah. Macam bagi saya cukup tebal dan lembut. Lepas tu dia agak luas tau. Jadi untuk sebuah motor sport bike kira dah ngam lah ni. Untuk pillion span dia lembut tu lembut juga, cuma dia terasa lebih padat lah. Dan seat untuk pillion ni lebih tinggi lah kat atas ni. Jadi nampak dia agak tinggi sikit, so bergantung pada individu lah juga. Tapi untuk pillion yang badan bersaiz kecil, sesuai lah naik atas ni. Yang badan besar apa semua tu bagi saya kurang sesuai sikit lah. Seat belakang ni boleh buka tau, cumanya dekat dalam ni dia tak ada sebarang kompartmen. Tak apa, sekejap lagi saya akan attach gambar kat hampa, bagi hampa tengok. Ni footrest untuk rider. Okay. Material dia besi dan kat atas ni dia ada macam gerigi-gerigi ni. Okay. So bila kita letak kasut kat sini, letak kaki kat sini, memang dia lebih grip lah. Cumanya syarat dia memang kena pakai kasut lah. Ni kalau tak pakai kasut ni boleh tahan tajam ke. Lepas tu dia juga ada spring. Ni pula tempat letak kaki untuk pillion ataupun penumpang belakang. Okay. Material dia besi juga. Okay. So kalau hampa nak buka, hampa tarik macam ni. Alright. Dan dia juga ada gerigi-gerigi macam ni, so memang kena pakai kasut lah. Okay. Cumanya saya perasan position tempat letak kaki ni dengan exhaust ni, dengan muffler ni, dia macam agak dekat tau, memang agak rapat lah. Jadi saya takut kalau pillion letak kaki kat sini, takut terasa orang kata apa, bahang tu lebih terasa lah, panas tu. Tapi untuk mengesahkan benda ni, nanti saya akan test dalam video test ride yang seterusnya. Okay, lepas tu kalau hampa tak mau pakai, hampa nak single ke apa, hampa lipat je. Motor ni berat dia 194 kg. Memang agak berat lah, especially kalau hampa nak tolak atau ubah motor ni di kawasan parking. Dia punya seat height pula adalah 795mm. Macam saya dengan ketinggian 164 cm, bila saya naik motor ni, overall masih ok, masih sampai lagi. Cuma kaki tu memang kena ginjak lah. Dia punya wheelbase pula adalah 1395mm. Motor ni didatangkan dengan dua pilihan warna. First kali adalah Zephyr Blue dan yang kedua adalah Nebula White. Harga motor ni bermula dari RM35,888, tak termasuk road tax, tak termasuk insurans. Kepada orang-orang Penang dan yang berdekatan, kalau hampa nak beli motor ataupun nak survey motor, nak main cuci mata tengok-tengok dulu pun boleh, tak ada masalah. Hampa bolehlah datang ke Taikon Motor HQ Georgetown dekat Jalan Datuk Keramat. Kedai dia memang besar, ada aircon apa semua, servis dia pun memang tip top. Staff dia memang semua friendly dan yang paling penting, harga dia insya-Allah berpatutan. Okay guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ini. Stay tune untuk next video. Jadi kalau suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.